Hai guys, trip kali ni kita nak jalan-jalan di Melaka. Sekarang kita dekat Mi Bodoh, makan-makan. Mi dia memang simple je tapi sedap, makan pula dengan telur mata cair. View Menara Taman Sari. Kita nak jalan ke Museum Kapal Samudra. Kita nak masuk dalam museum ni. My hubby tak pernah masuk lagi. Museum Samudra. Korang boleh tengok harga terkini. Tiket dia cover 3 museum sekali, Maritim, Samudra dengan TLDM. So, nanti just tunjuk je tiket ni. One Piece, Luffy punya kapal. Kat kasut dulu. Dekat sini ada menceritakan sejarah penubuhan Museum Samudra. Ini banyak contoh-contoh kapal dagangan yang berlabur di Selat Melaka. Pelbagai negara dekat seluruh dunia akan datang ke sini. Ni korang boleh tengok mata wang timah pada zaman Melaka dulu. Meriam pun ada tau, jangan main-main. Nenek tunggu kat sana. Apa pula ini? Ay, tinggi betul tangganya weh. Oh, panas. Bawa. Ini tempat bawa kapal ke? Atas ni. Betul dunia. Ni je, saya apa kat sini? Kan tempat bawa kapal dia. Tangga dia menjunam betul ya. Wish, dengan panasnya. Jom kita pergi ke museum lain pula. Cantik dalam ni. Wow. Buat ikan masin ke akak, ikan kering. Panjangnya. Nama dia Perahu Jalur. Ni perkampungan nelayan. Cantik ukiran. Perahu diraja ke lantai. Wah, ekor dia pun ada. So ini siapa? Panglima Awang. Yang cerita Fatah Amin tu. Wah, ini batu tak. Ush, ada total. Sebetul lah tu dugong. Nak tengok dugong betul-betul boleh tengok video kita pergi Bangkok Safari World.
Alam lain. Dekat pagi bakar tu, pagi-pagi. Ni semua alam-alam ikan ni. Oh, tak tadi. Ada lagi ruang dekat atas, kita naik tengok apa ada. Barang-barang antik, barang lama. Lampu kapal besar betul. Semua lampu kapal. Lampu depan kapal ke? Tak. Ning, help. Jack kat dalam okey ke? Jack kat dalam. Jack, help. Wow, helikopter. Helikopter. Eco helikopter. Style nampak macam berpatung. Ni ada lagi koleksi pakaian TLDM. Helikopter Wasp has MK1. Jom naik, dia boleh naik. Jadi kita naik. Cuma jangan sentuh. Naik boleh, sentuh jangan. Yalah, betul lah. Enjin dia tengok bus. Pening babe. Dekat luar ni pun korang boleh tengok kapal MSN Perang, ada beberapa tapi tak pergi on detail sebab panas sangat. Ada kan? Dah penat berjalan-jalan tadi, kita singgah makan lunch dulu di Asam Pedas Selera Kampung. Next, kita ke kuih Korea antarabangsa and dekat tempat air avocado. Nak beli air kena beratur dari sini. Time ni ramai betul orang sebab masa ni cuti sekolah. Kedai air avocado yang sekarang ni unik betul. Dia macam rumah lama, dia buatkan jadi kedai air. Boleh tengok banyak betul barang-barang antik dekat sini. Jom kita naik atas tengok apa ada dekat dalam rumah. Yelah, surau lah nampak ni. Macam betul rumah kampung betul. Jangan jongkak.
Tacut. Weh, ni kecil sangat kerusi ni. Bontot pun tak lepas. Sebelah je lepas. Kerusi ni. Naila boleh lah. Main-main je kursi. Kita tak lepas weh. Songkak badan tapi batunya tak ada. Ni ruang depan rumah. Jadinya tadi kita order air tu dekat bahagian dapur dia lah. Jauh yang nampak betul dia kecil. Lagi 10 nombor babe. Management dia suruh kita tunggu dekat dalam kafe ni sebab dekat luar tu terlalu ramai orang nak check in. Ada peti ais. Hai, TV terbuka sini juga. Nampak cantik sangat. Oh, ni tandas lain. Tadi tandas lain. Ada 2 tandas juga. Tak nampak swimming pool kat sana. Rendah. Okay, tadi kita dah check in, dapat kad bilik. Ini breakfast untuk 4 orang esok pagi. Yang dapat gelang untuk mandi 4 orang juga. Ini ada untuk budak punya Bond Safari. Lepas tu ni ada Magic Art 4 orang juga. Ramai sangat bestnya. Wah, bestnya. Wah. Mandi ngatu. Happy ke? Makin dalam. Mami panggil. Makan. Sehat ke Nesa? Ini. Kita tengok apa tu? Nak pergi mana tu?
Nak berenang dah. Aiwan nak renang. Eva. Di mana? Syak. Dia tak tahu je. Hai Naila. Dia lagi ada. Ui, Naila berenang ke? Ui, lajunya berenang. Ui. Itu merangkak. Aduh, alhamdulillah. Naila berenang tu macam mana Naila berenang? Wow. Ui, lompatlah pula dia. Hati-hati. Ui, lompat. Berenang. Halangan. Ella best ke? Ui. Eva, Oh, bagi daddy. Oh. Ada bukit from sini. Barulah sampai sini. Jauh perjalanan. Masa ni dah lewat, jadi kita jumpa kedai ni yang buka, kita terus singgah makan. Wah, ada kura-kura. Jom. Ramai orang. Sekarang pukul berapa? 8. Ada sediakan nasi lemak, rendang ayam, nasi goreng, ni mi goreng putih. And then terung tak tahu masak apa. Lepas tu ada kentang, ada roti bakar telur, sosis and baked beans. Ada tempat roti bakar and jam. Salad pun ada juga. Buah-buahan. Air pun ada banyak jenis. Air panas, air sejuk. Ni bahagian mi sup. Yang ini ada pau, popiah, bubur, boleh create sendiri. Ni telur rebus. Ni bahagian cereal. Dah makan, breakfast. Apa kau cry? Breakfast. Dah. Kan? Breakfast. Hai. Ramai benar. Oh, Jana. Ha? Sejuk ke? Day tu. Continue mandi sebelum balik. Mana Eva tu? Kuatnya pegang leher.
Dia pegang leher flamingo kuat-kuat. Dia pegang ni. Mai. 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 Alamak, alamak, alamak. Tak dapat sangat. Jadi Hai, lady dia. Kuat, kuat, kuat. Ayo. Hai. Magic Art Museum ni termasuk sekali dalam voucher. Oi, Naila dah ambil gambar. Oi, berenang ke? Pergi jumpa octopus pula. Hai, Pa. Naila, cepat. Alamak, Naila dah jatuh dah. Ha, ni lalu jambatan ni. Ha, lalu atas jambatan. Oh, hati-hati. Alamak. Alamak, dramanya. Cepat. Oh, ya ke? Lubang, alamak, jatuh. Ha, takutnya muka dia. Buatlah muka takut. Itu masa tak takut je. Kena makan dengan snack. Dia ada tunjuk cara macam mana nak ambil gambar. Anak siapa? Ya. Si kecil ni pun nak juga. Tarik. Nampak. Dah. Oh, cantiknya. Naila? Mana Naila? Vậy thì đừng cho là đúng mày. Banyak dessert dia. Semua dia.
campur. Oh, bukan cheese. Lapar. Macam mana nak ambil ni? Oh, sedap. Mangga betul. Mangga? Mangga betul. Dah tidur. Kita pakai kecil, kalau besar dia biji. Makanlah krim. Krim semua tak nak makan lah. Biasanya. Oh, gambarnya kecil.